apa tujuan Nurul Izzah bertanding dalam pemilihan parti itu? Pemilihan parti itu pada awalnya mereka nak mengganti Rafizi Lamli supaya ada orang yang lebih hebat daripada Rafizi tau. So itu kronologi dia. Jadi hari ini kita nampak tiba-tiba apabila dah kalah dalam pilihan raya negeri, akhirnya tiba-tiba Nurul Izzah kata nak sambung belajar. Orang PKR bolehlah menafikan. Orang PKR juga boleh bercakap apa sahaja dalam isu ini. Tetapi di mata rakyat, di mata orang yang seperti kami ini, terutamanya yang dah keluar daripada PKR, kami dah nampak awal benda ni. Kita dah tahu awal juga benda ini. Kerana kita tahu kemampuan Nurul Izzah itu di tahap mana. Nurul Izzah bukan orang yang hebat, tahu tak? Ini saya banyak kali dah saya buat live, saya banyak kali dah dedahkan berkenaan dengan Nurul Izzah ni. Nurul Izzah bukan seorang yang hebat. Nurul Izzah adalah seorang yang kita angkat. Jadi, dalam isu ini, apabila dia dah ditinggalkan, dan akhirnya tak ada lagi orang yang faham akan situasi Nurul Izzah ni, inilah akibat dia. Ramai orang dalam PKR itu menggunakan Nurul Izzah hanya sebagai batu loncatan untuk mereka dapat imbuhan, untuk mereka dapat apa yang mereka kejar, untuk mereka dapat macam mana nak dekat dengan Anwar Ibrahim, macam mana mereka nak dapat apa yang mereka mahu untuk kejar nafsu mereka sendiri dalam PKR. Jadi, Nurul Izzah suka dipuji. Nurul Izzah ni dia tidak tahu bahawa pujian yang dia dapat itu sebenarnya adalah satu racun yang sangat berbisa yang akhirnya memakan diri dia. Nurul Izzah sebagai manusia macam kita ni, kita tahu-tahu tahap kemampuan kita ada di mana. Dia tahu-tahu tahap kemampuan diri dia tu ada di mana. Tapi disebabkan oleh orang-orang yang dikelilingi mereka ini tadi adalah pengampu-pengampu yang ada, maka Nurul Izzah terpesona. Terpesona sekejap, angkuh dia keluar sekejap. Sebagai manusia, kita ni ada kelemahan kita. So inilah yang terjadi. Akhirnya Nurul Izzah memilih satu jalan yang salah. Daripada dia kenal Rafizi Lamli, daripada keluarga dia kenal Rafizi Lamli, daripada bapa dia kenal rapat Rafizi Lamli, seluruh keluarga Nurul Izzah kenal Rafizi Lamli, sanggup khianati Rafizi Lamli apabila bapa dia menjadi Perdana Menteri, apabila mendengar pandangan-pandangan daripada geng-geng yang mengampu, orang macam Samsul Iskandar, orang mungkin macam Datuk Abidin yang ambil Ampang sekarang ini, yang jadi orang kata penyelaras Ampang, Datuk Azman Abidin. Orang yang macam Tengku Zabrul, orang yang ya macam-macam lah. So hari ini dia dapatlah apa yang dia nak. Saya faham Nurul Izzah ni dulu tahu apa yang menyebabkan dia beria nak jadi timbalan presiden. Kerana orang-orang di belakang ini, bagi saya dah tahu dah bisik-bisikkan dekat belakang ini, Nurul Izzah kalawan saja Rafizi. Rafizi Lamli inilah yang menyebabkan kita dalam PKR ni susah. Baik kalawan Rafizi Lamli ini kau ambil jawatan timbalan presiden dan nanti kita bantu kau. Kami ini di belakang kau ada. Akhirnya Nurul Izzah termakan hasutan-hasutan ini dan akhirnya ambillah sekarang ni.
Dan dia pergilah mencari 1000 alasan untuk dia nak selamatkan diri. Kalau kawan-kawan pernah dengar ya, apa yang Rafizi Lamli cakap, apa yang saya cakap, dan mungkin ada orang lain yang cakap, kamu orang hari ini nampak apa yang Nurul Izzah ni dapat. Ada beberapa perkara yang saya nak sembang ataupun nak beritahu dekat sini. Yang pertama ni tadi, begini. Rafizi Lamli dulu, waktu dia nak bertanding sebagai AMK, Ketua AMK kan, apa Anwar cakap? Kau bertanding saja Rafizi, kami akan bantu kau dekat belakang. Hakikat dia, siapa yang bantu? Rafizi Lamli sendiri kena buat kerja. Sama juga. Macam saya cerita saya dekat Sarawak. Buat je kerja, tak apa. Nanti kita akan bantu. Fahmi pun hilang ke mana. Anwar pun hilang ke mana. Aku pun terkontang-kanting lah pakai duit aku. Sampai hari ini, apabila aku keluar daripada PKR, geng-geng PKR kata aku pengkhianat. Tapi menggunakan duit saya sendiri lebih banyak untuk membantu Anwar tu sampai jadi Perdana Menteri. Orang lain sibuk bertanding ni. Geng-geng KC PKR dekat Sarawak ni yang duk sibuk menjadi calon yang hilang deposit, yang kalah semua, sibuk dekat kawasan. Yang saya ni terkantang-kanting bantu mereka nak menang. Inilah PKR tu. Yang duk bercakap sekarang ini, yang duk maki kami orang dan sebagainya, hari ni kamu nampak? Saya kan dah cakap banyak kali ulang-ulang saya cakap bahawa satu hari kau Nurul Izzah, kau akan dikhianati oleh orang-orang ini juga. Sekarang ni, apabila Nurul Izzah dah jadi timbalan, Nurul Izzah dibiarkan terkontang-kanting. Dia dah terkontang-kanting. Dia dah tak boleh nak terima apa yang terjadi hari ini. Saya percaya Nurul Izzah sangat tidak senang melihat apa yang terjadi dalam PKR hari ini. Tapi dia tak ada pilihan. Sebab pilihan itu yang kau buat. Kau sanggup last minute, kau pun sanggup nak melawan dengan Rafizi. Sekarang ni Nurul Izzah, mintalah bantuan dengan dia orang tu. Confirm apa yang dia dapat dah. Sekarang ni kita nak tanya balik. Saya dulu, kalau tanya dekat wanita-wanita PKR Sarawak ni dulu, saya tanya dekat ketua-ketua wanita cabang tau. Waktu nak pilih Nurul Izzah tu, saya tanya dekat ketua wanita cabang. Ketua wanita cabang di Sarawak tu, saya tanya, hampir semua saya tanya, kenapa kamu orang pilih Nurul Izzah? Kamu orang tahu tak apa jawapan dia? Apa jawapan yang dibagikan oleh wanita-wanita dekat Sarawak waktu itu? Dan sebahagian wanita seluruh Malaysia ni yang saya tanya secara rambang. Saya calling mereka, saya chat mereka, tanya kenapa kamu harus pilih Nurul Izzah ni? Kenapa bukan YB Roziah waktu itu? Sebab dia lawan Nurul Izzah, YB Roziah pula. Nurul Izzah ni lawan Rafizi Lamli ni tadi, Fadlina lawan Roziah untuk ketua wanita. So saya tanya, semua wanita ni sudah disogok oleh Fadlina, kerana Fadlina dia menteri pendidikan. Semua ketua wanita ni jangan bohong, ambil duit dengan Fadlina. Fadlina ni tim Nurul Izzah. Semua wanita pergi kepada apa? Nurul Izzah atas alasan mereka nak tengok wanita pertama jadi presiden parti PKR. Wanita pertama nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya cakap, kamu orang ni mabuk Saya cakap dia orang. Kamu orang ni mabuk ke? Kamu orang ni berhayal ke? Kamu orang ni tengah mimpi, aku cakap. Kalau ia pun kamu nak jadikan Nurul Izzah itu sebagai presiden, kalau ia pun kamu nak jadikan Nurul Izzah itu sebagai Perdana Menteri, macam mana kita ni nak menang kerusi dulu? Kalau akhirnya nanti membawa perpecahan, saya kata.
Tak apa, demokrasi diorang kata. Saya cakap okey lah. Sebab kamu orang kata demokrasi. Tapi saya kata, demokrasi kita ini nanti tidak berakhir dengan perkara yang baik. Betul-betul terjadilah. Terjadi apa yang kita lihat hari ini. Demokrasi itu tidak berjalan dengan baik kerana berlaku kecurangan. Kerana berlaku penipuan. Kerana kamu gunakan sistem blok kencing untuk pastikan tim kamu orang saja boleh menang. Dan akhirnya, komplain yang dibuat oleh ahli-ahli yang layak mengundi sampai bayar RM100 untuk satu aduan. Hilang lesap sampai hari ini. Itulah dia. Sebab itu waktu itu saya tak nak buat aduan. Saya ada aduan nak dibuat. Tapi saya dah ada pengalaman dengan PKR ni. Saya buat bodoh je. Kalau saya buat aduan, yang pertama aku kena bayar. Yang kedua, tak akan didengar. Parti PKR ni kau jangan buat aduan pembohong. Tak ada dia dengar. Tapi kalau kau buat aduan, kau pegang satu kantong duit, laju. Geng-geng ni laju dengan aduan yang ada duitnya. Apa saja bentuk duit dalam PKR tu dia akan jadi cepat. Jadi parti ini jadi parti apa? Apa guna PKR habiskan duit dia, tapi baguslah biar duit dia habis. Tapi masalahnya bukan duit PKR. Pemilihan parti menggunakan duit berjuta-juta. Beli sistem blockchain tu yang saya tanya sampai PKR hantar LOD untuk ugut saya tu. Ditanya sampai hari ni. Saya dalam kepimpinan PKR tanya. Waktu saya dalam kepimpinan PKR tanya. Betulkah sistem blockchain ini belinya ataupun buat dia harga 16 juta? Hantar balas surat saya, hantar surat saya cepat. Surat saya keluar daripada PKR, dia hantar cepat. Selepas hantar surat saya keluar daripada PKR, dia pergi hantar LOD. Untuk apa? Untuk mengugut saya supaya tutup mulut. Supaya tak tanya lagi 16 juta ni. Bayangkan berjuta-juta habis macam tu. Bukan duit rakyat tau. Bukan duit PKR tau. Satu Malaysia ni tahu, PKR tak ada duit. Kau buat pemilihan, banyak duit. Kalau betul PKR banyak duit, kenapa waktu pilihan raya, sebelum Anwar jadi Perdana Menteri itu, PRU ke-15 tu, kenapa Rafizi Ramli perlu cari dana? Perlu cari duit sampai 16 juta untuk calon seluruh Malaysia ni. Orang PKR, kamu orang tak payah kencing rakyat lah. Rakyat bukan bodoh tahu tak? Beria diorang kata. Mana PKR yang kata? Mana geng PKR yang kata Nurul Izzah ni lebih hebat daripada Rafizi. Nurul Izzah ni panglima perang. Tak ada dah hujah sekarang. Tak berani nak menghujah dah. Mana dia? Kalau betul lah Nurul Izzah tu panglima perang yang hebat, hari ni dia tak macam tu tau. Kita dah tahu dah Nurul Izzah ni macam mana perangai dia. Kamu orang tengok. Bila Sabah kalah, bila Johor kalah, bila Negeri Sembilan kalah, dia cabut macam tu je atas alasan sambung belajar. Aku tanya engkau orang lah. Kalau kamu orang performan kamu bagus dalam kamu berpolitik, ataupun kalau kamu rasa bahawa kamu dah hebat, kamu nak ke pergi lagi sambung belajar dalam keadaan macam ini? Memang kamu tak akan pergi. Ini kerja orang kata bohong. Berpuluh tahun umur Nurul Izzah tu bukan umur dia 28 tahun tau. Umur Nurul Izzah tu bukan umur dia 30 tahun tau. Nurul Izzah tu dah jadi mak. Dah nak jadi cucu dah.
Umur dia lebih kurang umur kita orang ni juga. 40 lebih dah. Nak pergi jangkau 50 dah. Tak ada masalah untuk orang nak sambung belajar. Tapi dulu dia banyak peluang untuk pergi belajar. Kenapa hari ni nak sambung belajar? Dalam keadaan PKR perlukan dia pergi sambung belajar, dia kata. Sambung belajar kepala toya apa? Kamu orang percaya? Seluruh rakyat Malaysia hari ini sedang gelak tau. Gelak. Seluruh rakyat Malaysia sedang gelak dengan kenyataan Nurul Izzah nak berehat ni. Semua orang gelak. Ada satu orang percaya, mungkin orang PKR lah. Mungkin ceplos PKR, mungkin pendewa Anwar, mungkin geng-geng dia yang nak bersekongkol. Adalah orang percaya. Tapi, kalau rakyat biasa ni, orang dekat luar sana, yang tak taksub kepada Anwar Ibrahim, saya percaya memang dia ketawa. Kau nak bohong apa lagi ni, orang luar cakap tau. Kau nak kencing apa lagi, dia orang cakap. Itulah. Beria, nak jatuhkan revisi dulu. Kamu tengok. Apa yang dia orang dapat. Pemikiran dia orang ini, waktu dia orang nak buat revisi Lamli macam itu, mereka fikir Rafizi Lamli tak punya pilihan. Betul. Geng-geng PKR yang ada yang membodek Anwar Ibrahim sekarang ni tidak tahu bahawa apa yang ada terkandung dalam otak ni, otak Rafizi ni. Mereka fikir Rafizi Lamli ni nak jadi baruah untuk Anwar Ibrahim selamanya. Mereka fikir Rafizi Lamli ni nak jadi kadam Anwar Ibrahim. Dia fikir Rafizi Lamli ni nak duduk dekat bawah ketiak Anwar Ibrahim. Walau apa pun terjadi, Rafizi Lamli tak meninggalkan parti. Ini dia orang fikir. Jadi mereka fikir kita lawan Rafizi Lamli sampai jatuh, sampai terlungkup. Sampai satu tahap menghalau Rafizi Lamli untuk keluar. Jadi mereka fikir bahawa Rafizi Lamli tidak dapat berbuat apa dan duduk dekat sana. Dan akhirnya Rafizi Lamli sampai pilihan raya nanti bagi laluan dekat orang lain. Rafizi Lamli sampai nak dibekukan Rafizi Lamli ni. Kan? Sampai kau nak bekukan Rafizi Lamli ni tahu. Akhirnya apabila Rafizi Lamli umum keluar, orang PKR terencat. Anwar Ibrahim terencat. Semua orang terencat. Yang mana rencana Rafizi Lamli ni semua ada orang tak tahu. Semua orang PKR tak tahu apa rencana yang Rafizi Lamli sedang buat. Mereka tercungap-cungap tengok tiba-tiba Rafizi Lamli umum parti baru. Tiba-tiba PRN di Johor. Parti Rafizi Lamli bertanding pula dekat sana. Dan akhirnya bala itu datang satu persatu. Sekarang ni dah terima je lah. Terima je lah hakikat dia bahawa orang akan menolak. Dan part lain ni, saya tidak nak buat andaian ya, sama ada Anwar yang arahkan Nurul Izzah, sama ada yang lain-lain ataupun Nurul Izzah ini. Tetapi pada saya, keputusan tu untuk politik tu sebenarnya Nurul Izzah perlu fikir. Dan ini masalah yang pada saya lah. Bukan saya nak hina perempuan dan sebagainya. Sebab itu dalam politik ni, kalau orang perempuan menjadi pemimpin, terutamanya pemimpin besar-besar ni melibatkan orang kata organisasi besar, saya mula sangsi tahu. Sebab perempuan ni, dia lebih kepada nafsu. Dan kita tahulah, saya lihat ya, dalam hidup ni lah, siapa perempuan dekat sini saya minta maaf lah. Mana ada perempuan yang kalau kita cakap, kau ni tak cantik. Tak ada. Perempuan ni, kalau kau puji, mancung hidung dia. Oh, kau cantik. Oh, kau begini. Oh, kau gitu. Itu dah seluruh murah sifat perempuan yang sepatutnya Nurul Izzah sebagai pemimpin memikirkan perkara itu. Berapa banyak manusia yang sedang bodek aku kerana aku anak Anwar. Berapa ramai yang konon-kononnya aku ni junjungan putri reformasi, akhirnya menyebabkan Nurul Izzah terkontang-kanting sekarang.